Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Angin baratan yang agak kencang masih lagi bertiup di kawasan, terutamanya di kawasan laut. Dan Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket, utara Selat Melaka termasuk juga di perairan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang sehingga ke 1 Jun nanti. Sementara itu, amaran kategori kedua dan juga pertama juga telah dikeluarkan dan akan mula berkuat kuasa di sekitar kawasan Reef North, Palawan, Layang-Layang, Condor, Labuan Sulu dan juga kawasan perairan Labuan dan Sabah Barat yang akan mula berkuat kuasa pada esok 30 Mei sehinggalah ke 1 Jun 2026. Bagi kawasan di kategori kedua, ketinggian ombak jika boleh mencapai 4.5 meter dan kelajuan angin bertiup sekitar 50 hingga ke 60 km per jam. Dan bagi kesemua kategori amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuk juga aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa melalui gema radar. Di sekitar Semenanjung, keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut peti kini dilihat tertumpu melibatkan di sekitar utara negeri Perak, Kelantan, sebahagian kawasan di negeri Terengganu, sebahagian kawasan di tengah dan juga selatan negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga di kawasan utara dan timur negeri Johor termasuk juga di selatan negeri Pahang. Dengan kelompok hujan ini diangkat akan terus menuju ke kawasan timur. Oleh itu, keadaan cuaca lembap diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga di kawasan tengah negeri Pahang. Manakala di kawasan yang lain dijangka akan mula beransur reda pada waktu awal malam. Seterusnya di Sabah pula dan juga Sarawak. Pada ketika ini keadaan cuaca hujan dicerap di kebanyakan bahagian di Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching, Samarahan, Betung, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri, diikuti di bahagian Sandakan dan juga Kudat di Sabah. Kelompok hujan jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti, terutamanya di kawasan tengah dan juga utara Sarawak serta di timur Sabah. Orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati ketika hujan lebat dan juga ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.